Biru air dia. Rasa macam nak terjun tu, walaupun tak erti berenang sangat. Kampung ni, kampung Ujung Karang. Maknanya kampung Ujung Karang. Ya. Dan juga dekat sini kita dapat tengok karang-karang ni sepanjang dia laut di bawah. Ya. Jadi untuk ni supaya tak buang masa kita orang lagi tengah ni kita boleh dia. Ya, boleh turun ke bawah. Jadi ya, dia dah agak tajam. Nanti nak naik Okey. Ini batu karang ni. Ini batu karang. Macam dulu sebelum ni pernah duduk bawah laut. Oh, ada rombongan. 1, 2, 3. Okey. Alright, hati-hati. Siapa nak tunjuk bapak buka RM3. Oh, ada orang jaga belakang ni. Waktu siang pun nampak tempat ni sangat cantik sebenarnya. Waktu malam kami sampai tak nampak apa. Ramai juga orang datang tempat ni untuk bergambar semata-mata. Macam ada rombongan tadi tu kan. Tempat ni nama Ujung Karung. Ujung Karung. Okay, so makan dekat sini. Yang ni pun milik yang Kasar. Sama. Kasar Nama Beach juga. Oh, ya, kita boleh melawat dekat yang atas ni. Yang situ tempat private. Itu tak bisa. Bisa. Kamar stay. Oh, okey. Kita cantik. Boleh ambil gambar kat depan je. Yang mula-mula nak order yang kat sini lah tapi dah habis kan. So kita masuk dekat dia punya ni. Restoran. Jalan pergi tadi. Kita ya. Okey. Tu bawah ni hotel sini punya. Mak nak makan apa? Apa yang Okey, yang cik tengok ni Kak Mak. kita makan apa? Mak nak minum air apa? Mak nak air ni ke? Kopi. Okey. Okey. Sambil tunggu makanan tu, kita sekarang ni ada dalam rumah tradisional Aceh. Rumah dia ada bilik dekat tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni ada bilik. Sini saya ada buat macam pelamin Ada apa? Oh, ada barang. Ada orang. Tak lagi dia nak naik. Kita makan lah. Nasi goreng seafood. Ni nasi goreng Aceh. Yang mana? Heritage. Yang ni tom yum seafood. Nasi putih. Gado-gado. Kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa tom yum Aceh lah kot. Tapi pekat. Sedap. Dalam. Mak tengok sini mak. Tengok sini. Senyum. Ini kita sampai Freddy's ni bangunan baru. Kita bahagian depan dia. Tapi kita nak kena pergi sebelah sana untuk tengok pemandangan yang cantik. Jom. Ni jalan masuk ke Freddy's Santai Sumur 3. Sini. Let's go. Ini Freddy's Santai Sumur 3. Ini hotel-hotel dekat Freddy's lah. Saya masuk kat sini. Ya, tu Freddy's. Lawa kan? Nampak dia lawa kan? Paradise Skywalk ni dia tempat public, tapi dalam masa yang sama dekat tepi-tepi ni dia private hotel. Dia hotel lah, tempat orang menginap.
Kadang-kadang kalau terlampau ramai orang buat bising-bising, kemungkinan dia akan mengganggu sikit jugalah privasi orang-orang yang menginap dekat hotel ni. Ni hotel ni. So kalau boleh, kalau lalu kat sini jangan buat bising sangat lah. Kita hormati privasi orang lain. Dia bersih sangat tengok tu kat bawah. Lepas tu tengok ada orang snorkeling juga dekat situ dengan orang main kayak. Ni orang ambil ni. Private beach kan? Boleh je, semua orang boleh turun. Tak ada orang, panas. Sekarang pukul 1. Ada orang panggil kau? Ada. Kalau nak main ni, main waktu tengah hari. Main waktu tengah hari, orang tak ramai. Jangan main waktu pagi dengan waktu petang. Waktu petang tu ramailah orang. Sekarang saya dah ada dekat JT. Tu JT tempat kami turun hari tu. Kereta sewa saya dah park dekat situ. Sekarang ni dekat depan ni adalah tempat kami nak beli tiket. Mariam dengan Mak dah turun dah kat situ. Jadi saya on the way. Tengoklah ada lagi tiket ke tak. Kali ni kita nak naik feri laju ni untuk kapal cepatnya kat sini Kat tadi, tempat tadi tu kapal lambat. Okey, masuk. Tempat untuk kaunter untuk beli tiket. Kalau beli online kena check in. Paspor. VIP, VIP anak-anak, eksekutif dewasa, eksekutif anak-anak, infant. Feri cepat. Macam feri Langkawi. Feri lambat dah tolak. Bagasi tu terus dibawa masuk dalam kapal, kita melenggang je. Naik atas lurus. Naik atas lurus. Ada orang niaga atas ni. Ya. Pukul 2.40 petang baru feri bertolak daripada JT. Hari ni hari Ahad tau. Pukul 2.40 petang. VIP ni banyak lagi seat kosong. Kosong. Ni tengah ni tempat kami. Kosong. VIP lah. Tempat lain tak tahulah. 3.30 sampai. Maksudnya tak sampai sejam lah. Dalam 45 minit macam tu je sampai dah. Maksudnya feri lambat tak sampai lagi lah. Ni sepatutnya JT untuk feri lambat berlabuh. Kita punya luggage kat sana. Jadi sampai sini je. Sampai sini je. Oh tak, dia ambil troli. Masih doa. Okey. Terima kasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dah pakai aircon ya? Kami punya hotel kali ni dekat, boleh kata tengah-tengah bandar Aceh. Dekat dengan pasar raya, kedai-kedai tepi jalan tu semua dekat dengan pasar raya lah. Kerja petang ni kami nak tengok apa yang ada dekat pasar raya, dekat kedai-kedai sekitar hotel, cari barang-barang souvenir. Ada Richeese 24 jam. Depan tu ada shopping complex. Depan ni pun ada.
tsunami di sana, Pak. Oh. Dekat negeri Kedah. Oh. Di Arakuda. Jadi untuk souvenir kami datang ke sini. Apa tak nama kedai ni? Pusat oleh-oleh khas Pusaka Souvenir. Pusaka Souvenir. Ada kain sarung tapi kena jahit. Aneka jenis kopi. Oh, ni sachet. Sachet. Cute. Kopi kelas ya saji 18,000. Oh, yang ni dia tak blend lagi. Tak grind lagi. Oh, ada tu. Cantik ya. Awak comelnya. Comel lah. Kopi Aceh. Keripik kopi. Buat daripada kopi. Dia ada serbuk kopi. Menarik juga ni. Keripik buah naga. Macam. Banyak nasi mah. Ada melincu. Ni 1 kilo atas tu setengah kilo. Jadi yang punya asam lambung atau Macam ni, ambil satu ni. Ini dengan susu ni satu. Ni dia ada 2 rasa. iya kalau kopi susu. Oh, cenderung mata dari Aceh. Cari makan. Ni hasil tuayan. Tak boleh nak vlogging ah. Mikrofon mic bateri habis. Daging. Nasi dengan sate daging. Ini satu porsi. Satu porsi ada 10 cucuk. Sedap. Okey ke? Kawasan ni memang kawasan orang jual souvenir lah. Panjang jalan ni kedai dia semua kedai jual-jual barang souvenir. Pusaka souvenir tu yang kami pergi tadi. Sebelah tu ada kedai-kedai makan. Belah sana pun ada. Sepanjang jalan ni lah. Macam dekat sini macam jalan tar lah. Kita letak sini. Saya tadi visit sini. Ini ya, kopi. Sedang tak? Menyandu pula. 5,000 dengan 2,000. Sambal geprek, nasi ayam, yang ni seketul. Ayam panas sebelah. Asal ayam macam mana? Sedap. Sedap. RM43,000 tu RM11. Ini RM11 kalau ikut duit Malaysia. Belah tengah elok rambut. Tak ada record. Tak apa. Ini setelah sekian lama baru boleh pakai. Last day Pakai apa? pakai BK QR dekat sini.
macam kat Malaysia. Gen Z mereka lepak kedai kopi. Sambil main game online dengan member. Bukan kedai kopi lah. Kedai kopi tu. Kita